Antara hadis yang popular lah, kita baca, kita dengar di corong radio, mungkin pernah dengar kat TV, kita buka hadis 40, kita selalu jumpa hadis ni, kisah seorang yang bertaubat setelah membunuh 100 orang. So ada seorang lelaki ni di satu bandar, dia telah bunuh 99 orang. Cuba fikir sekejap, nak bunuh 99 orang ni, bukan kita lepaskan satu bom, 99 orang mati sekaligus. 99 orang mati one after another, satu demi satu. Orang yang dah sejahat ini pun di dalam hati dia terbit kalau ada jalan pulang kepada Tuhan. So dia pergi jumpa seorang yang abid, yang kuat beribadah, tapi dia kurang ilmu tentang Allah dan tentang bagaimana syaitan bekerja. So dia pergi, dia kata, aku ni ada harapan tak untuk bertaubat? Dia dengar dulu apa your profile ni, background check dulu, buat apa? Dia kata, aku dah bunuh 99 orang. Dia kata 99 orang, tak ada harapan. Lalu dia bunuh abid tu, dia cukupkan century 100 orang. Pun dah bunuh 100 orang, dia masih ada rasa mesti ada jalan kalau aku boleh balik ni. So dia pergi jumpa dengan seorang yang alim, yang ada ilmu tentang Allah, ada ilmu tentang musuh-musuh kita syaitan ni. Dia jumpa, dia tanya, dia kata, ya, ada jalan, dengan syarat kau keluar daripada bandar ni, sebab environment ni menyebabkan kau terus melakukan kesalahan yang sama, kau keluar. Dia baru je berpaling dan bergerak, dia jatuh dan mati. Lalu malaikat datang mengukur ke mana lagi dekat dia, ke neraka kerana dia telah bunuh 100 orang, atau ke syurga. Apabila diukur, dia lebih dekat ke syurga kerana an-nadamu taubah, hatinya ketika menyesal tu dia dah bertaubat, dia dah diampuni Allah Subhanahu Wa Taala dan dia dalam perjalanan lebih dekat kepada Allah. Walaupun belum sampai ke destinasi tempat yang ditunjukkan oleh orang alim, kerana dia dalam perjalanan ke destinasi tersebut, hatinya telah meninggalkan dosa, bertaubat dan menuju kepada kehidupan yang baru. Ada satu hadis yang menarik. Kenapa kita nak sentuh ni? Kerana Nabi pernah pesan pada seorang sahabat, jangan jadi pembantu syaitan ke atas saudara kamu. So dalam hadis ada seorang sahabat Nabi yang dikenali sebagai komedian. Dia selalu buat Nabi SAW gelak. Dia pun dipanggil dengan gelaran himar, keledai kan. Tapi dia ada masalah ketagihan arak. Dia selalu buat kesalahan yang sama dan ulang-ulang kali dihukum. Lalu satu ketika dia sedang dihukum, ada seorang sahabat yang kata, laknatlah dia ni, berapa kali duk ulang kan, duk buat benda kesalahan dosa ni. Dan Nabi SAW kata, jangan laknat dia, la tal'anuh, aku tidak tahu tentang dia melainkan dia cintakan Allah dan Rasulnya. Kemudian dalam riwayat lain yang digabungkan oleh para ulama hadis menyebut bahawa Nabi kata, jangan bantu syaitan ke atas ala akhikum, jangan jadi pembantu syaitan ke atas saudara kamu. Maksudnya apa? Orang tu dah tersalah, macam tadi kisah lelaki tu dah bunuh 99 atau 100 orang. Dia datang nak berubah. Syaitan punya kerja apa? Tutup harapan, bagi tahu Muhammad ni dah tak ada chance. Kemudian apabila kita menjadi orang yang kata no, there is chance, ada peluang, ada jalan, pergi ke sana. Atau tadi Nabi pesan, dia cintakan Allah dan Rasulnya, lihat ada perkara yang baik, dia ada struggle, benda ni dia tak settle lagi, tapi dia ada perkara yang baik, kita sedang melawan syaitan. Sebab kalau tak, syaitan nak perosok orang tu ke dalam lembah yang gelap sampai dia rasa, oh, tak ada harapan dah. Kalau dalam kisah tadi, aku dah bunuh 100 orang, tak ada harapan dah. Dia tak bertaubat. Dan dia tak bertaubat tu kemenangan untuk syaitan. Dalam kisah sahabat Nabi yang tadi disebat tu, kalau dia dengar sahabat laknat dan Nabi biarkan, syaitan akan datang pada orang yang rasa macam ni. Sekarang hari ini banyak orang mungkin tergelincir menulis sesuatu di print screen, dikecam secara berjemaah satu Malaysia, sampai orang tu stres, sampai dia ada autoimmune disease, semua ni kita buat ni, kononnya dakwah. Sebenarnya kita membantu syaitan untuk mengalahkan dia. Cara tak membantu syaitan adalah memilih jalan-jalan yang baik, macam mana nak tegur, macam mana nak bantu dia untuk keluar daripada apa saja masalah yang dia sedang hadapi, apa saja kegelinciran yang boleh dimaafkan, apa saja kesalahan yang boleh diperbetulkan. Kerana banyak para ulama menulis buku Talbis Iblis, Belitan Iblis. Ada buku yang ditulis oleh Syekh Mutawalli Asy'arawi tentang bagaimana syaitan bekerja. Dan ada banyak himpunan-himpunan para ulama ni sebenarnya adalah modul ataupun SOP yang telah disiapkan how to operate against your enemy. So kalau kita nak masuk battlefield, kita nak masuk medan atau nak masuk padang bola pun, antara praktis yang dibuat oleh semua tim adalah study dulu our enemy, our opponent. Kalau kita tak study enough our opponent, kita tak ada cara nak kalahkan dia. So ini kelas untuk kita belajar untuk kenal musuh dan bagaimana taktik untuk mengalahkannya. Saya mengajak anda semua untuk mendaftar di kelas Sumpah dan Tipu Daya Syaitan. Link disediakan di bawah.